ramai orang suka order binatang ni. Orang ingat susah sangat nak buat. Padahal tak adalah susah mana. Okey, so Alip tunjuk korang macam mana nak buat benda binatang ni. Memang yang senang-senang sangat. Alright, jom Alip tunjuk. Holland, bawang putih. Okey, iris halus-halus. Panjang. Bila kita tumis dulu bawang putih dengan bawang Holland. Kita masukkan sedikit cili bo, okey. Ayam yang lepas tu kita masukkan ayam yang dicincang halus. Jadi korang masak agak-agak, masukkan gula, garam dan juga sos tiram. Kita masukkan sayur tadi lah. Kita ada kacang. Kalau ada dekat rumah tu. Akan ayam yang telah siap tadi. Korang balut dia. Nampak tak? Okay, siap dah telur bungkus kita. Cara nak buat dia agak tricky tapi senang je sebenarnya. Alright, siapa-siapa boleh buat kalau korang follow step apa yang Alip ajar. Alright. So, jangan lupa kalau korang boleh buat, korang buat kat rumah. Kalau tak boleh buat, datang je. Macam biasa kat restoran kita, restoran jual seafood kat Taman Kinara. Alright. So, jangan lupa untuk like, follow, komen dan share untuk korang tengok menu yang seterusnya.